So pasal kereta ni, actually kereta ni daripada family legacy. Starts from mak aku hantar aku pergi sekolah sampai abang aku bawa pergi belajar. And then yes, now semua dah ada anak bini, kita buat balik. Assalamualaikum guys, aku Elfi dan aku dari tim NPS. Ni kereta aku Satra 1.3. So pasal kereta ni, actually kereta ni daripada family legacy. Starts from mak aku hantar aku pergi sekolah sampai abang aku bawa pergi belajar. Dan masa proses semua nak membesar, nak jadi family guy, kereta ni sadai lah buat masa I think about 3-4 years. And then yes, now semua dah ada anak bini, kita buat balik. So basically nothing much on this car. Macam korang boleh tengok, aku kekalkan OEM Proton. Tema kereta ni actually 90s Proton. So siapa yang dah berumur tu mungkin tahulah apa konsep aku buat ni. Tak ada apa yang banyak. Depan kita pakai lips Putra, grill SE. Alright, from side tepi, as you guys can see, tak ada apa yang special. Cuma aku ada masukkan 4 port daripada AP Racing, slotted disc, rim daripada Racing Hard, depan dan belakang. Belakang kita pakai disc Honda, side mirror kita pakai Ganado. And yes, yang bertanggungjawab untuk atas fitment kita ni adalah Monsuta, workshop yang set up enjin kita ni, yang berlokasi di Johor Bahru. Soul Hunter pula, inilah nickname untuk kereta ni. Kita tak ada apalah, nak buat just main stiker sikit-sikit. For now tu lah. Spoiler pun kita pakai standard, tak ada apa yang baik, tak ada yang boleh aku banggakan lah. Cuma kita kekalkan konsep 90s. And untuk belakang pula pun kita just tukar aftermarket tail light, exhaust custom S-Flow. So yang tahu kenapa aku pakai exhaust ni, orang-orang tua mesti tahu. Aku tak pergi untuk perang-perang lah, just untuk ada power sebenarnya. Orang underestimate exhaust macam ni, tapi itu je lah. And then yes, spoiler GTI, itu sahaja. Okay, for interior pula, aku buat full restoration daripada dashboard, roof, door trim kita balut balik, and then kita leather. For seat kita pakai Bright Low Max, kiri kanan semi bucket, and steering kita pakai OMP, and then additional gauge kita pakai autometer. Ini pun orang tahulah zaman bila orang tak pakai dah ni, besar sama muka ni. And kita pakai RSM. Carpet kita pakai Thailand checkered, dan itu sajalah. Ya, lupa, custom shock shifter. Tak mampu lah nak belinya aftermarket, so kita custom je. For dalam kita kekalkan juga Proton, sebab kita punya konsep is MDM, Proton 90s. Untuk belakang, still kita kekalkan yang standard asal, cuma saya tambah Ultra Bar Racing untuk belakang, dan untuk lower seat masih standard 1.3 di belakang. Oh yeah, and then on this side kita pakai Rally Art Evo footrest untuk passenger side. Itu sajalah, tak ada apa, nothing much.
untuk bahagian enjin Jom kita tengok. So inilah enjin dia. Tak ada apa, stok 4G93 twin cam. Tak ada apalah, engine stop. Kita cuma main dekat ratio je. Gearbox kita ada pakai gearbox lain sikit lah. Yang kita usik ratio, kita cleankan engine bay, kita tarik bateri ke belakang, kita tuck wire, dan tu je lah. Kita cat engine bay. Tak ada apa yang banyak lah. So kita buat mile sahaja, sedap bawa. And surprisingly memang ada power lah untuk kereta ni dengan engine ni. Tak ada heavy mod, cuma aku tambah open port daripada Simota. Aku punya head daripada extractor daripada Casco, K20 coil plug, Ultra Bar Racing. Aku cat engine bay, aku kemaskan wiring, aku tuck wiring. And then yes, itulah biasalah basic works, engine oil cap. Apa lagi? Tak ada apa sangat, cuma aku pentingkan kekemasan lah daripada yang lain. Alright, so setakat ni sahaja apa yang aku boleh kongsi untuk kereta ni. Kita tetap akan kekalkan kereta ni dengan MDM 90s konsep. And for now kereta ni dah berada di Shah Alam, is fully maintained by NPS. And then ya, yang penting geran di tangan bro. Assalamualaikum. Ada apa? Stok 4G93